Zombie, apa yang awak buat? Hello. Apa? Ampun, hello. Apa? Saya tak boleh berada di sini. Apa ini? Itu sahaja. Tapi seorang lelaki pelik fikir dia lempar kamu, kan? Mari Terima kita... kasih, mesti ada nama yang bayang. Betul. Sudah penyembur api. Saya perlu cat rumah saya hitam. Celaka. Aku yang... Cacat. Anyway, malu ingin buat saya soleh goreng rumah saya. Tidak mungkin. Betapa menjijikkan. Mengampun. Mike saya perintah segera Sam. Sengkisar perut menghiasnya dengan tulang. Surf dislay. Surf sisni. Saya para menutup bumbung dengan penutup. Saya tahu seorang tukang masak akan memanggil sekumpulan labah-labah di sini. Ayo, Mari. kawan. Sayang. Kerja. Hebat. Siur itu. Lengan kerangka. Here's one called Philippines, though. Hashim server di Bumbo. Hey, zombie. Beri aku tulang aku. Tapi ia sangat sedap. Rabu, dia tidak dalam mood baik hari ini. Betul. Sudah masanya untuk melihat apa yang perlu saya buat. Saya boleh panggil kawan-kawan saya. Boleh awak bantu saya? Menunggu. Nilfish! Pasti jenama saya. Dan tenang! Hello, Stone. Saya tidak ada satu. Wah, saya sedang tidur dengan nyenyak. Saya di sini dengan Anda. Saya harap saya tidak lupa bagaimana rasanya menjadi seorang pembina. Ataya sudah lo tak nampak kau di dunia bawah tanah. Baiklah, mari kita ke urusan. Warna hijau kegemaran saya. Kita akan mengecat rumah hijau. Tangan saya kotor. Sempurna. Lihatlah dekor itu. Ayo. Terima kasih, kawan. Kita akan uruskan bumbung sekarang. Pasang mesin pemotong rumput. Dan tanda yang cantik, tidak seperti ini. Ia terlalu... Bola rambut, mungkin begitu? Tidak. Bagus. Adakah Anda Tunggu akan membayar sebentar. saya? Oh, di sini. Terima kasih. Hello. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Merangkak balik ke bawah tanah. Perdamaian. Sangat gembira saya ada rumah sekarang. Cantiknya. Lihatlah dekorasi ini. Hebat. Mari tambahkan beberapa butiran lagi. Tentang dua lagi. Luar biasa. Apa yang sedang berlaku? Betapa sedap. Oh, betapa menjijikkan. Kurang-kurangnya. Saya patut cat rumah merah. Saya ada banyak darah. Kita boleh cat rumah merah? Sempurna. Oh, lihat darah mengalir di mana-mana. Saya akan lepaskan anak kelawar saya. Biarkan mereka lakukan kerja. Hebat! Oh, server. Beberapa tanglung. Tanda. Saya tidak perlu matahari di sini. Rumah yang cantik. Saya tahu awak sayang saya. Ini adalah Badwars chameli quaist radewig. Away di kerba benda. Bada. Rocket racing to dear kawan. Baiklah, ada berpikir ke racing to yawa. Tapi awak kena bantu saya. Bawa kotak di sana. Ayo, cepat. Bigla bawa. I am virtually different hand the pistol game di kerana day. Gusto na ba keluar untuk benda? Kita perlu sapu gam pada papan. Gamkan yang kedua padanya. Dan kumpulkan semuanya. Benda, saya harap kamu suka.
And seorang marker surwete dir serumpo menjuram ke. Berbau yang sangat berat ni. Tu kami pakai berterkan. Apa yang hello, kawan saya. Ikir to Ya, sellers and burn kita memang perlu kotak surat. Apa surat ini? Saya cinta awak daripada siapa? Saya sakit. Oh tidak. Adakah ia daripada... Saya tidak suka awak. Betul ke? Macam mana saya boleh dapatkan bulu Itulah. Hah? Saya ada idea untuk kotak padang. Lihat, ia adalah... Penyiram air. Saya boleh dapatkan salad dari Perancis. Surat untuk awak. Saya ingat Wanda. Ayah yang legenda. Berhenti dengan itu. Selamat Saya ada surat untuk awak, Cik. pertarungan yang baik. Celaka awak, Tuan. Yo, itu adalah... Saya cinta awak. Itu mengerikan. Anak saya. Dracula. Adakah itu taring yang sebenar? Marble. Pukul memang menyakitkan saya. Mari kita lihat. Tiada apa yang berkesan. Saya Ini bukan Dracula yang bulu sebenar. Saya mengantuk. Rumah saya sungguh cantik. Oh, tidak. Apa itu? Matahari. Oh, menjijikkan. Bawa pergi. Bawa pergi. Cahaya dalam rumah. Betul. Saya nggak melakukan sebarang pembaikan di dalam rumah. Segalanya pasti memerlukan beberapa perubahan di sini. Mari kita cat dinding merah. Warna kegemaran saya. Mari kita letakkan permaidani merah di lantai. Kita akan gantung langsir merah di tingkap. Dan pastinya satu gambar yang cantik. Moyang saya. Luar biasa. Saya akan menggantung bekas supaya saya boleh memberus rambut saya. Oh. Oh, mengantuk sayangku. Kenapa saya begitu kesepian? Apa? Tunggu. Penilaian sesuai dengan sempurna di sini. Mari kita cat rumah saya di dalam dan di luar. Saya sudah melakukannya di luar. Kami hampir sampai di sana. Hebat! Bagus. Dan Ini kota kecil. Mari kita pergi. Dengan televisyen. Saya sukakannya. Dan bersoraklah supaya saya boleh berehat. Hebat! Ini akan berfungsi sebagai meja. Ate Danar. Jauh lebih baik. Peminat tersayang. Oh, tunggu. Itu ialah... Apa yang kita ada di sini? Mari lihat. Sebiji burger, sebiji apple. Sudu kejutkan saya. Saya tidak suka, Steve. Weh! Dan berehat selepas pengubahsuaian. Averiden has kirliken. Baiklah, Bart the cat storn is some. Tin cat tim bor singen dalkani. Please! Starting worries lakey paramide and tom lantai. Kaysa kala chupita neon di dinding. Jarster City sauce sa. Dan ulang. Ini menakjubkan. Sekarang saya mempunyai latar belakang yang sempurna. Sa inyarab kerbaba korear sini. Ang talirin gantung rangka kecil di dinding. Isa mori sempurna lagi. Mari gantung gambar bendera kegemaran saya. Sebuah major sisi katil dan barang-barang dalaman kegemaran saya di sudut. Sudah tentu, typewriter saya. Selesai harus minum. menggodok. Menarik. Dan serial hanya kami menjak saya.
Keluar. Datanglah melawat saya. Semoga hari anda baik. Dan langganlah. Hello, gadis-gadis. Apa yang ada di bawah sana? Sekarang, guru akan memberitahu kamu semua. Baiklah, hello. Kamu tidak faham? Hadiah pertama akan menjadi anak patung Barbie. Ada yang menarik. Mari kita bukan. Mari kita lihat. Apa yang kamu akan lukis dengan? Baiklah, mari kita tetapkan pemasak. Mula sekarang, saya tak sabar nak lihat apa yang ada di dalamnya. Hanya pensel? Baiklah, apa yang Emma ada? Wow! Dan saya ada satu set gloss berwarna. Saya akan menang. Tidak. Saya akan ambil Barbie itu. Oh, tidak. Berus saya sekarang dalam tong sampah. Saya tak dapat menggunakannya. Saya perlu fikirkan sesuatu. Betul, saya ada jari. Saya akan gunakan mereka untuk melukis seni saya yang sempurna. Lihat, ia terang dan cantik. Apa yang boleh saya tambah? Tepat sekali. Betapa sukarnya melukis dengan pensel. Oh, tidak. Hei, ia rosak. Ia perlu diasah. Apa? Baiklah, mari cuba lagi. Oh, Charles sangat comel. Dia beri saya sekumpulan bunga merah. Oh, saya bermimpi. Di mana pensel saya? Wah, tunggu sebentar. Sisa-sisa ini boleh digunakan sebagai gaun. Baiklah, saya sudah bersedia. Apa? Masa hampir habis. Oh, saya ada kurang dari 1 minit untuk menyiapkan lukisan saya. Jadi, mari kita hidupkan mod kelajuan turbo. Baiklah. Kepala, badan, rambut, dan... Oh, sis Frab Simerci. Baiklah, tunjukkan lukisan Anda, gadis-gadis muda. Emma, apa ini bersepa? Begitulah cara kanak-kanak kecil melukis di tadika. Apa ini, Maria? Mari kita lihat. Oh, bravo. Ia cantik dan asli. Kemenangan milik kamu. Ambil anak patung Barbie kamu. Oh ya, saya ada Barbie. Dia sangat cantik. Sama seperti saya. Oh, mari sini. Saya takkan beri awak kepada sesiapa. Oh, dia menakjubkan. Emma, jangan sentuh Barbie saya dengan tangan kotor awak. Saya ada najis untuk awak. Ya, percaya. Sebenarnya saya ada anjing untuk awak. Lihatlah si comel ini, kawan-kawan. Hanya anjing terbaik yang akan dapat anjing dan masa bermula sekarang. Dan apa yang saya akan lukis kali ini? Apa? Oh, krayon? Itu sahaja? Saya harap saya ada sesuatu yang lebih menarik. Wah, pen penanda. Itu dia. Artis dalam diri saya akan muncul. Saya akan melukis anjing terbaik pernah. Mari kita mulakan dari bawah. Tidak. Saya tidak suka. Buat semula. Oh, itu terlalu buruk. Saya tidak suka apa-apa. Tidak. Oh, saya minta maaf. Proses kreatif itu sukar. Oh, tunggu. Saya boleh bulatkan tangan saya dan ia akan jadi muka anjing. Hebat. Apa? Hei, Emma. Jangan intai. Lukis dengan krayon kamu? Baiklah, saya akan melakukannya. Dan saya akan melakukannya lebih baik daripada kamu semua. Saya ada idea yang hebat. Saya akan patahkan krayon di tangan saya menjadi serbuk. Dan... Baiklah, semuanya ada di atas kertas. Saya akan padamkan lukisan kamu dengan cepat. Kamu akan dapat sesuatu di bawah hidung kamu. Hah? Mary, tidak. Masa sudah tamat. Tunjukkan hasil kerja kamu. Wah, Mary, itu anjing yang cantik. Hebat. Bagaimana dengan Emma? Emma, itu sahaja. Kamu dapat F dan Mary dapat anjing yang cantik. Oh, saya sangat malu. Baiklah, sayang pergi ke rumah baru kamu. Oh, saya suka ini. Saya akan menamakan anjing ini Chloe. Sangat cantik dan lembut. Ini, ambil. Hei! Aduh, saya minta maaf. Ambillah dia berkawan Nintendo Switch. Sergio, kamu suka? Baiklah, Misar sudah bermula. Mari kita lihat apa yang saya ada di sana. Hey, Mary. Oh, saya ada plastisin. Menarik. Dan apa yang saya ada? Sejenis tangan purba.
Aw, ia tajam. Oh, ayaw daw. Kaya full bagaru, corridor, call simulator. Kaya balik battery rainer, regan motor. Apa? Saya akan melakukannya bukan sahaja lebih cepat tetapi lebih baik. Tidak, baiklah. Saya perlu menggulung bahagian itu. Tetapi saya ada idea yang lebih baik. Apa? Saya tak buat apa-apa, jujur. Itu wajahnya. Baiklah, saya hanya dahaga. Sedikit penyegaran tidak pernah menjadi perkara buruk. Yalah, telefon atau lebih tepat, sarungnya. Saya akan letakkan semua kepingan plastisin yang diperlukan di sini dan gulungkannya. Dan kemudian saya perlu menambah butian dalam bentuk butang. Selesai. Ya, mengeluarkannya dari bekas. Dan saya boleh menuntut hadiah. Hey, saya sudah bersedia. Bagaimana kamu suka? Mencoba itu bagus, tetapi itu tidak mencukupi. Emma, wow, ia seperti yang sebenar. Hadiah itu pasti untuk Emma. Bagus sekali. Saya tak mau memberikannya. Terima kasih banyak, Cikgu. Ini adalah hadiah terbaik dalam hidup saya. Terima kasih. Awak nak main bersama? Jom! Ini untuk kamu dan ini untuk saya. Mari bermain, saya akan menang. Gadis-gadis, saya dapat yang ini dalam tunas. Ini hadiah baru kamu. Masa berjalan, jadi cepatlah. Apa yang akan saya gunakan? Ia adalah penyembur air dan manik-manik. Emma, kamu perlu segarkan diri. Hei, hentikan. Gadis-gadis, saya sudah muak dengan helah kamu. Saya minta maaf. Baiklah, lebih baik saya buka punya saya. Wow, ia cat. Kit artis sebenar. Baiklah, saya boleh mula sekarang. Saya akan pilih bola kuning. Mereka akan tepat mewakili warna lollipop. Sekarang yang putih. Ia berjalan dengan baik. Baiklah, saya mula faham menjadi seorang artis. Jadi, mari kita mulakan. Ia tidak berjalan dengan baik. Baiklah, saya akan pergi ke pelan B, cat seni, dan gula-gula getah saya. Di situ, ya. Mari kita kunyah sedikit untuk meregangkannya. Menjijikkan. Lukisan ini akan lebih baik daripada milik kamu. Saya sudah meniupkan belon. Hebat. Mencelupkannya dalam cat. Sekarang ke atas kertas. Satu bulatan sempurna sudah siap. Wah, itu menakjubkan. Mary, jangan bermimpi untuk mendapatkan lollipop. Ia pasti milik saya. Gadis-gadis, resistan. Saya bersiar dengan searchu. Emma? Itu menarik. Saya suka. Bagaimana dengan Mary? Baiklah, di situ. Ada sesuatu yang tidak kena Mary. Tidak. Baiklah, Emma menang. Kami berambil lollipop kalau saya yang terbaik. Ia sangat berat. Nah, ini dia. Terima kasih. Mari kita coba secepat mungkin. Sedapnya. Mary, kamu boleh makan dari sebelah sana. Jangan kecewa. Wah, itu satu baldi penuh gula Maltesers. Jadi, lihatlah itu. Dan ia menambah besar. Mike ada satu baldi penuh. Baldi besar. Tak percaya. Mari mulai dengan hari Rabu. Kenapa saya dapat yang paling kecil? Saya ada tiup istimewa. Saya boleh sedut semua gula-gula. Dan tangan saya tak kotor pun. Mudah dan lazat. Bagus. Mike, giliran awak. Baiklah. Giliran saya. Saya ada sesuatu juga. Lihat itu. Sebuah kod. Mereka telah berubah sedikit. Boleh makan semua Maltesers dengan cepat. Menarik. Biar saya tunjukkan. Saya susun satu slate besar. Sekarang, kita letakkan gula-gula Maltesers di sini. Dan lihatlah, ia sangat menyeronokkan. Mari. Tidak. Mari kita cuba. Mari kita buat lagi. Hah? Hebat. Apa itu? Wah! Saya rasa itu saja. Sedikit
Okey, sudah tentu tetapi ini masaknya. Yuk, ya! Saya akan mencubanya. Mereka sangat besar. Betapa sedapnya ini. Jumpa lagi. Apa? Kamu mahu saya berkongsi dengan kamu? Apa? Tak boleh. Ia milik saya. Saya memang tidak ada mood untuk berkongsi. Warp. Baiklah, saya akan ambil semua Maltesers sendiri. Kita perlu potong lubang yang betul di meja itu. Kemudian saya akan berjaya. Hingga Ribeiro, mereka dia lembarnya nanti. Apa? Mana gula-gula saya? Abu, awak dah makan semuanya. Macam mana awak boleh buat begitu? Anda kena berkongsi. Anda boleh habiskan yang ini. Betapa kecilnya pek bijirin ini. Terima kasih. Oh, Rabu ada yang biasa dan Enid ada yang besar. Lihatlah itu. Pek bijirin gergasi. Tak dapat dipercayai. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak tahu apa nasib saya. Mike, kita akan mulakan dengan kamu. Saya ada idea yang hebat. Saya boleh makan bijirin di meja kecil dari... Pinggan kecil. Mari tuangkan ke dalam mangkuk awak. Brilian, kan? Mula-mula, kita masuk dengan bijirin. Kemudian tuangkan sedikit susu ke atasnya. Ini akan menjadi satu. Betul-betul sedap. Bakukan! Patut cuba secepat mungkin. Teruskan dengan itu. Saya tumpahkan. Sedap! Tapi makanan kecil dan berkerut. Oh, berhenti ketawa. Saya akan bersihkan diri saya. Encam Christine charge rawat tuan. Sudah setuju. Sudah sediakan pinggan seduh. Minum bijirin ke dalam mangkuk. Main ambil sedikit susu. Sempurna. Tangan. Ay, saya pinasay recure kemaukan saya order berlaik-laik here. Kami adalah kuskan. Walaupun baju berwarna-warni. Saya mau Oh lagi. Tuhan, saya tak akan survei keletihan. Selamat tinggal. Enid giliran awak. Bagaimana saya boleh makan warna ini? Tunggu, saya ada idea yang hebat. Saya akan ke sana sebentar lagi. Hebat, betua besar! Terima kasih. Baiklah, bilik mandi akan sesuai untuk saya. Saya tidak ada mangkuk besar, tetapi saya ada tab mandi besar. Bosan? Susu di situ. Dia pasti mempunyai cukup untuk membina satu keseluruhan. Laju hingga titisan terakhir. Dan sekarang kita boleh letakkan bir bijirin kita. Tidak ada kemuncak. Adakah kamu masih bersama saya? Hebat! Tidur. Apa? Mulai sekarang saya hanya perlu berenang ke sana. Mari masuk. Oh ya, kita boleh mandi. Accurate. Segarkan diri kita. Oh, sayangku. Jangan lemas dan pasangkan. Menarik. Daki, mau sedikit? Cobalah. Dan ia mempunyai apa donat kecil? Ia lebih kecil daripada cermin keemasan pada hari Rabu. Ada yang biasa. Dan Mike... Oh, dah. Ya Tuhan. Dia dapat bahagian paling kecil lagi. berhenti. Biar saya mula. Semoga berjaya juga. Pertama, Brunette. Ear caliber star predabray story all. Digabungkan, kami berjaya. Ia berkesan. Ia telah menjadi rata. Size-nya lebih besar sekarang. Sedap. Saya benar-benar suka. Baiklah, saya rasa ini sahaja. Sekarang giliran Ani. Yap. 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 Yap.
Donat saya sedang menunggu saya. Ia comel sangat. Apa yang ada pada bibir saya? Tidak. Baik, itu apa yang kau buat? Saya tidak akan cium kamu. Oh, maaf. Warna ini bagus. Dan sekarang masa untuk donat. Itu menjijikkan. Bagus. Saya mahu makan semuanya. Wah, sekarang giliran saya. Yang kita perlu ukur. Faham. Satu idea datang kepada saya. Oh, saya minta Dia maaf. masih ada di sini. Baiklah, saya suka ini. Saya sayang kamu. Wah, kenapa saya tidak mau nih kotor? Sedap. Mari Satu lagi, kita potong Mike. satu bahagian. Apa yang saya lakukan? Apa yang Anda perlu cepat. Gadis-gadis itu sangat... Sudah pergi. Baiklah, biarlah begitu. Saya tidak perlukan sesiapa kecuali donat saya. Ia akan menggantikan kawan-kawan dan semua hidangan saya. Terima kasih. Saya tidak tahu saya akan sampai ke penghujung. Donat kegemaran saya. Terima kasih. Oh, Mike selesai makan selepas 100 lapisan. Kamu ingat? Sudah 101 tahun, Mike. Ada. Oh, terima kasih kerana bersama dengan saya. Saya sayang awak. Apa? Sekarang giliran hidangan baru. Apa semua ini? Utang. Oh. Ini kelihatan menarik. Akan. Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku? Oh, lihat itu. Ia adalah coklat bar kecil. Oh, tiny food sangat comel. Mari kita coba. Kakak, saya suka coklat, tapi tak ada lagi. Kenapa kita tak tekan butang itu sekali lagi? Sekarang giliran saya. Tekan butang. Wah, ini coklat kawan. Memang lebih besar, mengeluarkan pembungkus. Dan saya perlu potong coklat jadi kepingan kecil. Pisau saya untuk itu. Itu lebih baik. Music. Terima kasih. Baiklah. Anda tahu tak? Satu idea terlintas kepada saya. Saya boleh buat keranda kecil saya sendiri. Ia biasakan diberi daripada coklat. Ladies taman comelnya dia. Dan sekarang gas saya cardboard mencuurnai. Mari kita lihat. Oh, Ini sedap. Terima kasih. Saya ingin mempunyai keranda seperti itu untuk diri saya. Sedikit lagi, Gam. Giliran awak. Mari kita terima pergi. kasih. Apa saja yang awak kata, Rabu? Baiklah, saya tak nampak apa-apa. Ada sesuatu terbang ke arah kita. Oh, tidak. Berhenti. Kamu Kembali menyerang dia dalam kolam. Berhenti. Kamu Berhenti. tak boleh buat begitu. Maturities. Terbang dari langit sekarang. Oh, sangat bahaya. Oh, apa yang patut kita buat? Anda tahu tak? Kita perlu ambil pengering rambut kita dan halakan pada coklat supaya ia cair. Pengering rambut Anda tidak setanding dengan lontar titik saya. Terima kasih. Lebih tahu. Berlindung di bawah payung. Ini sangat hebat. Berhenti buang sampah merata-rata. Terima kasih. Maka saya